Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada tahun 2025, Syarikat Koperasi Perhuma berazam ingin mendapatkan persijilan halal Malaysia untuk produk mereka iaitu daging tempatan. Jadi daging tempatan ni adalah salah satu produk lah yang mendapat demand yang tinggi lah di pasaran tempatan. Sebabnya kebanyakannya pasaran tempatan untuk daging lembu fresh tidak ada persijilan halal Malaysia. Jadi bila Syarikat Perhuma tengok demand tinggi untuk persijilan halal Malaysia, jadi mereka berazamlah untuk mendapatkan persijilan halal Malaysia. Jadi sekarang Syarikat Koperasi Perhuma dalam proses persediaan lah untuk proses persediaan untuk permohonan persijilan halal. Jadi untuk sekarang mereka sangat komited dalam persediaan untuk dokumentasi dan juga kesediaan premis bagi persijilan halal, permohonan persijilan halal mereka berjalan dengan lancar.